Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Haikal. Saya Atika Fain. Kami daripada Kelab Taha ingin memaklumkan satu berita gembira, iaitu Taha Annual Dinner sudah kembali. Jadi bila Tati? Pada 6 Jun 2026, hari Sabtu jam 8 malam di Dewan Serbaguna Wisata. Jadi Hafiz, apa kelainan untuk dinner kita pada kali ini? Jadi untuk dinner kita pada kali ini, kita bawakan tema The Denim Night Dinner with Gen Z. Wah, menarik tu Hafiz. Betul Tati. Tapi sebelum kita share lebih banyak tentang dinner ni, kita nak remind terlebih dahulu kepada hadirin hadirat yang hadir, bolehlah datang mengikut tema berpakaian sopan dan menutup aurat. Ya, betul tu. Fashion juga. Tutup aurat dan berpakaian sopan tu jangan lupa. Jadi Ati, apa lagi kita nak share ni? Jadi untuk dinner kali ini, kita datangkan dengan hadiah yang lebih menarik dan opening yang lebih gempak. Lepas tu kan, kalau ada orang luar nak join kita punya annual dinner ni, boleh ke? Boleh Hafiz, takkan tak boleh. Kelab Taha sangat mengalu-alukan kehadiran orang luar yang ingin menyertai dinner Kelab Taha. Jadi kepada yang ingin daftar, bolehlah scan QR code di sini ataupun kontak nombor berkenaan. Dan jika ada apa-apa masalah, bolehlah maklum segera kepada akaun Kelab Taha di TikTok ataupun Instagram. Akhir sekali, saya ingin memaklumkan bahawa pemenang hanya akan menerima hadiah jika mengikut tema yang telah ditetapkan, iaitu tema dinner. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswi USAS, jangan lepaskan peluang ini. Jumpa anda di sana. Bye.